Di Malaysia hari ini kita ada masalah harta pusaka tertunggak yang dilaporkan mencecah nilai 90 bilion RM. Pada kami, ini adalah satu kerugian yang besar kepada ekonomi umat Islam apabila harta pusaka tersebut gagal diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Wasiah ialah satu kumpulan syarikat ataupun group of companies yang fokus kepada industri perancangan harta dan pengurusan pusaka secara syariah. Teras kepada kumpulan syarikat ini ialah Wasiah Syok Berhad. Wasiah Syok Berhad ialah sebuah syarikat amanah patuh syariah yang paling besar di Malaysia. Kami ditubuhkan pada 5 bulan Mei 2004. Ini bermakna usia penubuhan dan operasi wasiah sudah pun melangkaui 20 tahun. Sehingga 31 bulan Disember 2024, lebih dari 100,000 orang Islam telah menggunakan perkhidmatan kami dengan nilai aset dalam pewarisan melebihi daripada RM50 bilion ringgit. Kita telah menguruskan lebih dari 700 kes harta pusaka, iaitu bagi pelanggan-pelanggan kami yang telah meninggal dunia, dengan nilai harta pusaka yang berjaya diturun milik melebihi daripada RM750 juta. Kerana itulah apabila wasiah ditubuhkan pada tahun 2004, visi kami pada ketika itu dan sehingga hari ini visi itu tidak berubah, iaitu kita ingin membantu umat Islam untuk merancang harta mereka mengikut kaedah syariah sepenuhnya dan untuk mendaulatkan undang-undang syariah di dalam konteks pewarisan harta di Malaysia. Kita faham memang ada kaedah undang-undang sivil yang wujud di Malaysia yang juga boleh memberi kesan yang sama seperti mana undang-undang syariah. Tetapi sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab untuk menggunakan kaedah syariah seperti yang tersedia di dalam agama Islam. Jadi kepada wasiah, apa yang kami buat ini sebenarnya bukanlah satu perniagaan semata-mata, tetapi lebih besar daripada itu, ia merupakan satu ibadat fardu kifayah. Semenjak 20 tahun yang lepas, wasiah telah bekerja keras untuk menjadi satu kayu pengukur ataupun benchmark di dalam industri perancangan harta secara syariah di Malaysia. Kami mempelopori aplikasi hibah di Malaysia kerana pada ketika kami memperkenalkan hibah pada tahun 2004, masyarakat tidak pernah langsung dengar tentang hibah, tidak tahu tentang kewujudan hibah dan apa itu hibah. Malah saya masih ingat saya dituduh sebagai ayah pin dua pada ketika itu sebab membawa ajaran yang pada masyarakat tidak wujud dalam Islam. Semua perkhidmatan wasiah adalah berdasarkan penyelidikan ilmiah. Apa yang telah kami buat di wasiah ialah kami telah memberikan geran penyelidikan kepada universiti bagi semua bentuk perkhidmatan yang ingin kita perkenalkan kepada masyarakat. Sehingga 31 bulan Disember 2024, sebanyak RM2 juta ringgit telah kita belanja bagi tujuan pembangunan dan penyelidikan. Jadi hasil daripada penyelidikan ini pada tahun 2017 contohnya kami memperkenalkan hibah untuk harta yang bercagar. Jadi pada ketika itu bila kita memperkenalkan hibah untuk harta bercagar, kita telah dikritik hebat kerana pandangan dalam masyarakat termasuk di kalangan pemain industri, hibah bagi harta bercagar itu tidak sah, tidak boleh dibuat. Tetapi penyelidikan ilmiah kita menunjukkan bahawa hibah untuk harta yang masih bercagar, iaitu harta yang masih ada pinjaman di institusi kewangan, hibah itu sebenarnya sah, boleh dilaksanakan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Alhamdulillah, hari ini masyarakat sudah pun mula menerima kaedah hibah bagi harta bercagar yang diperkenalkan oleh wasiah pada tahun 2017. Malah mahkamah sendiri pun menerima kaedah hibah untuk harta bercagar ini. Aktiviti penyelidikan dan pembangunan di R&D ini kami tidak pernah berhenti. Jadi antara R&D yang kita buat ialah kita menyelidik tentang aplikasi hibah secara digital. Ini bertitik tolak daripada pengalaman kami ketika COVID, ketika PKP dulu, di mana tidak boleh, masyarakat tak boleh keluar, tak boleh bertemu. Jadi ada kekangan untuk masyarakat berakad hibah
Kerana dalam keadaan tradisionalnya, akad hibah itu perlulah dibuat secara fizikal, di mana pemberi harta, penerima harta dan juga saksi berkumpul di satu tempat dan mereka menandatangani dokumen akad hibah dan persaksian, ya. Jadi ketika PKP ini tak boleh dibuat. Dan pada Mac 2023, Wasiah telah memperkenalkan kaedah hibah digital dokumen melalui aplikasi Mudah Alih. Wasiah adalah syarikat yang pertama memperkenalkan akad hibah digital, di mana pemberi penerima boleh berada di mana-mana lokasi seluruh dunia dan akad tersebut dibuat melalui telefon bimbit tanpa kertas, paperless, ya. Jadi saya rasa ini satu pencapaian kita yang sangat-sangat ikonik lah, kerana ia juga merupakan kaedah yang pertama di dunia. Di Wasiah melihat bahawa cabaran dalam pengurusan harta pusaka ni antaranya ialah kos, ya. Kerana bila kita menggunakan perkhidmatan profesional untuk melalui semua proses perundangan, turun naik mahkamah dan sebagainya, kita perlu membayar. Jadi melalui R&D juga kita memperkenalkan perkhidmatan pengurusan harta pusaka percuma di Malaysia, juga yang pertama yang kami panggil sebagai Al-Wasitah. Jadi untuk waris-waris kepada pelanggan-pelanggan Al-Wasitah ini, bila berlaku kematian, waris-waris tidak perlu membayar apa-apa fee pengurusan harta pusaka kerana ianya sudah dibayar oleh ibu bapa mereka, suami ataupun isteri mereka, ya, pada ketika mereka masih hidup melalui kaedah tabaruk. Tuan-tuan dan puan-puan, kepatuhan syariah perkhidmatan wasiah di Malaysia sudah pun terbukti dengan ratusan pengesahan hibah yang kita telah perolehi daripada Mahkamah Syariah seluruh Malaysia dan juga kes-kes harta pusaka yang telah kami selesaikan di Mahkamah Tinggi Sivil dan juga di Pejabat Pusaka Kecil. Namun kami tidak berhenti di situ. Kami merasakan bahawa ada ruang dan peluang untuk kita berkongsi pengalaman dan pengetahuan kita dengan rakan-rakan kita di seluruh dunia. Atas sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berusaha untuk mendapatkan pensijilan patuh syariah, Syariah Compliance Certification daripada organisasi antarabangsa bagi mengesahkan bahawa perkhidmatan wasiah adalah patuh syariah pada standard global. Jadi standard global yang menjadi kayu pengukur kita ialah Standard Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution ataupun AOFI. Jadi kita telah berjaya mendapatkan pengiktirafan ini dan ini membuka peluang kepada wasiah untuk meneroka pasaran antarabangsa. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, wasiah akan mula mengorak langkah di peringkat antarabangsa di dalam jangka masa yang terdekat. Dari sudut pengiktirafan ataupun anugerah, memang sepanjang 20 tahun yang lepas, wasiah telah menerima pelbagai anugerah peringkat domestik ataupun antarabangsa. Namun kepada kami, kepuasan terbesar sebenarnya bukanlah memenangi anugerah, tetapi sebaliknya kepuasan terbesar ialah usaha keras kami selama 20 tahun mempelopori industri perancangan harta yang pada ketika itu tidak wujud. 20 tahun lepas industri ini tidak wujud, kita mempelopori industri ini, meneroka industri ini, dan hari ini selepas 20 tahun masyarakat mulai memberikan respon dan maklum balas yang positif terhadap mesej-mesej yang kami bawa. Saya masih ingat pada permulaan operasi kami berdepan dengan pelbagai cabaran yang hebat kerana kami telah melaburkan banyak masa, melaburkan tenaga dan wang yang sangat banyak untuk mendidik masyarakat sahaja. Tetapi pulangan yang kami perolehi 5 tahun yang pertama itu saya boleh katakan hampir kosong. Alhamdulillah, selepas 20 tahun bertungkus lumus, masyarakat hari ini mulai cakna tentang perancangan harta dan pengurusan harta pusaka, dan saya rasa inilah sebenarnya kepuasan terbesar wasiah kerana kita telah berjaya mendidik masyarakat. Paling penting, masyarakat faham apakah dia kepentingan untuk mereka merancang harta dan menguruskan harta pusaka, dan mereka bertindak untuk merancang harta tersebut, menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan supaya harta ini boleh diturun milik kepada waris-waris yang berhak dalam kaedah yang paling cepat, kaedah yang paling tepat, dan yang paling penting secara percuma diuruskan oleh wasiah. Tuan-tuan dan puan-puan,
Kita telah bekerja bertungkus lumus seumur hidup kita untuk mengumpulkan harta seperti rumah, tanah, wang simpanan, wang pelaburan, barang kemas, saham syarikat, saham koperasi. Adakah anda fikir tanpa sebarang perancangan harta dalam keadaan ekonomi hari ini yang serba mencabar, waris-waris anda boleh menguruskan harta tersebut dan menerima harta tersebut dengan berlapang dada? Jadi sekiranya anda mahukan waris anda menerima manfaat dengan tepat, dengan jelas dan paling penting percuma, tuan-tuan dan puan-puan, rancanglah harta di Wasiah, syarikat pengurusan harta nombor 1 di Malaysia.